solat sunat Aid, dan tidak dikatakan Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Tapi pada zaman Nabi, kerana terhadnya masjid kan sangat kecil, jadi bila solat Aidul Adha ataupun Aidul Fitri, solatnya di tempat, di padang, tempat yang terbuka. Jadi Nabi akan melewati kumpulan jemaah wanita, Nabi pun berhenti sekejap. Lalu Nabi berkata, wahai para wanita, sesungguhnya kamu yang paling ramai di dalam neraka. Lalu Nabi pun menyebut dua wasiat, maka perbanyakkanlah istighfar dan perbanyakkanlah sedekah. Nabi pesan dua tu, wanita kena buat dua perkara ni. Perbanyakkanlah istighfar dan perbanyakkanlah sedekah. Lalu ada wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Sudah tentu kita rasa sedih. Bapa wanita paling ramai dalam neraka? Kalau saya tanyalah ibu-ibu, tak kira lah ada suami tak ada suami, sebab Nabi sebut ni umum wanita. Kalau saya tanyalah sama ada terkenang suami dah meninggal, macam mana nak minta maaf, ada cara dia. Subhanallah, kalau antara kita dengan lelaki, kalau tanya bab semayang sunat, rasanya mana lebih banyak, lebih rajin, orang puan ke orang lelaki mayang sunat? Orang puan mayang sunat tu, sunat ni, sunat tasbih. Orang lelaki setahun sekali pun susah nak mayang tasbih, sebab orang puan kan banyak sangat program gitu. Dari segi baca Quran, rasanya lagi banyak siapa, puan ke orang lelaki? Tengok tadaruh je lah, orang puan majlis tadaruh gitu gini, siap ada warna baju tadaruh lah. Lepas tu boleh buat majlis penutup gini-gini. Biasa pergi ziarah tempat-tempat yang tempat-tempat pengajian, orang puan ke orang lelaki? Orang puan. Kalaulah ada rombongan, Tok Imam nak buat rombongan lelaki saja, nak pergi ziarah pondok sekian, kemungkinan dalam bah tu Tok Imam dengan Bilal je. Sebab orang lelaki tak sukalah nak naik bah ikut-ikut rombongan, turun pergi makan ramai-ramai, naik atas bah balik. Kan lepas tu turun shopping, orang tak jadi. Kalau bab sedekah, rasanya lebih cepat, lebih banyak orang puan ke orang lelaki? Orang puan cepat siang, cepat itu. Orang lelaki, bang kita sedekah dah, gini-gini dah. Orang boleh sedekah je lah, awak nak suka-suka awak sedekah je.